Bila dah selesai pembayaran semua, staf di situlah tanya saya, dah buat tuntutan ke belum? So saya kata, macam tuntutan apa? Lepas tu dia kata, arwahnya layak untuk tuntut khairat, dia kata. Dan dia terus bagi saya borang, isi semua borang tu. Dekat situlah saya tahu yang ada skim inilah. Sebab sebelumnya saya tak tahu pun. Pergi tu pun memang untuk saya selesaikan zakat EPF dia. Okay, hari ini Alhamdulillah kita menyerahkan khairat kematian kepada waris arwah yang merupakan salah seorang pembayar zakat di wilayah Persekutuan. Arwah bekerja di Menara Maybank, merupakan salah seorang staf Maybank yang telah membayar zakat di wilayah Persekutuan sejak tahun 2010 lagi. Sebelum dia kena cardiac arrest tu, sudden, arwah mengidap penyakit end stage renal failure, ESRF, dah stage 5 yang memerlukan dia menjalani dialisis. Dia kena sudden cardiac arrest, meninggal di HKL. Dia selesaikan zakat simpanan KWSP dia. Dia kena settlekan kan dia punya zakat tu, dan saya pergi ke cawangan PPZ. Bila dah selesai pembayaran semua, staf di situlah tanya saya, dah buat tuntutan ke belum? So saya kata, macam tuntutan apa? Lepas tu dia kata, puan arwahnya layak untuk tuntut khairat, dia kata. Dan dia terus bagi saya borang, isi semua borang tu kat situ. Dan dekat situlah saya tahu yang ada skim inilah. Sebab sebelumnya saya tak tahu pun. Pergi tu pun memang untuk saya selesaikan zakat EPF dia. Saya menyeru dan mengajaklah kepada semua pekerja-pekerja ataupun warga Lembah Kelang yang bekerja dalam wilayah Persekutuan untuk membuat bayaran ataupun memotong zakat di wilayah Persekutuan kerana adanya manfaat-manfaat seperti khairat kematian yang mana boleh membantu waris-waris pembayar-pembayar zakat dan menjadi salah satu bantuan yang bermanfaat untuk waris.